Tiongkok Day 1. Tiongkok Day 2. Air sahaja. Day 3 Tiongkok. Bismillah. Bagus kan pergi. Dia apa? Wah, tengok. Subhanallah. Ojek. Lebih. Salah kau jadi kaya. Baik, bagus soalan ni. Gini, Bik. Tak salah. Tapi biar kena cara. Bik, lah ni tahun berapa, Bik? 2025. 2025. Cuba tambah 1000 tahun jadi berapa? 3025. Okey, dengan molek, Bik dah. 3025, mung duduk mana? Tahu dah. Apa je? Tak tahu juga di mana. Kita boleh kata tak ada dah lah, Bik. Duduk di alam lain dah. Buktinya, cuba mu reverse 1000 tahun lepas. Orang yang hidup 1000 tahun lepas. Yang hidup di zaman itu tak ada habis dah. Ya. Pergi ke alam lain, alam selepas dunia ni lah. Jadi orang yang hidup di tahun 2025 ni, Pik, 1000 tahun lagi pun tak ada juga. Ya, betul. Itu simple. Pemikiran yang simple, tidak duk dalam pun. Ya, ya. Cuma nak tanya, Pik, orang yang hidup tahun 2025 ni, dia ada satu gembira, dia ada satu sedih. Ya, betul. Dia bawa pergi denu tak? Kau. Maksudnya gini, Pik. Cuba Apik faham betul-betul maksud saya. 10 tahun lepas, apa benda paling gembira ke Apik 10 tahun lepas? Masa puji lagi lah tu. Nak bercinta lah. Bercinta. Okey, lepas tu Dapat hadiah. dapat hadiah, dapat bini.